Saya tarik balik cuma segelintir. Dan saya berasa kesal sebab kawan-kawan sebelah sana tu semasa kempen di Negeri Sembilan, Melayu, Islam. Hari ini kita bahaskan persoalan Yang Berhormat, sebagai pengerusi ada saya minta Yang Berhormat menjelaskan. Tak ada kan? Sebagai ahli saya ada hak untuk menjawab. Sebab saya koram, saya ahli mesyuarat. Yang Berhormat. Ya, saya. Yang memutuskan saya. Betul, saya juga ada hak, Speaker. Yang menentukan hak Yang Berhormat saya. Dalam buku peraturan ada, saya untuk menjawab. Tak ada Yang Berhormat, bukalah buku biru ni. Yang mana satu? Tidak ada. Jadi Yang Berhormat, saya tidak minta Yang Berhormat untuk menjelaskan. Saya hanya perintahkan menarik balik berkaitan isu ras dan agama. Jika ia melibatkan wang tabung haji, ia adalah satu penggabungan dan penggadaan, pengkhianatan kepada masyarakat. Tabung nasional ataupun duit daripada dana nasional diikuti tabung dana ini digunakan untuk menutup satu kesalahan kepada satu kesalahan, dan ini sewajarnya diambil tindakan yang tegas. Tidak cukup diambil tindakan berdasarkan Akta Seksyen 22, Akta 53. Gombak, tanya sikit boleh Gombak? Gombak, yang Gombak jadi masalah ni kenapa? Tak apalah, dia nak curi, dia nak rompak ke, dia nak samun ke, dia nak sakau. Yang penting yang ambil duit tu Melayu. Melayu, tak apa. Ambillah lagi, curilah lagi, rompaklah lagi. Yang penting Melayu dan juga Islam. Sebab dalam negara kita ni, Melayu dia boleh rompak, dia boleh curi, dia boleh sakau, dia boleh mentekan darah duit rakyat dalam negara kita ni. Janji Melayu, janji Islam, tak ada masalah. Yang tak boleh, Cina dengan India, tak boleh. Melayu, curi, rompaklah harta rakyat dalam negara kita. Nak minta sikit pendapatan daripada Gombak. InsyaAllah pendapat saya lain, pendapatan saya lain. Yang Berhormat, hati-hati bila bercakap dan berhati-hati ketika mengeluarkan pandangan. Sebab ia boleh mencetus dan mengguriskan situasi yang tidak sewajarnya. Ya. Ada setengah pihak yang menyentuh perkara itu dengan kurang wajar. Kita anggap dia hanya perkara spesifik. Tapi saya percaya yang berdiri di Dewan ini, termasuk Putrajaya, setuju untuk kita ambil tindakan kepada semua. Ya, setuju. Gombak, saya minta sikit. Ulu Langat tadi tarik baliklah. Itu satu tuduhan terlalu umum. Ada mana-mana tak kisahlah kaum ke apa yang terlibat dalam perkara tak baik. Tapi jangan generalize pada orang Melayu. Minta tarik balik Datuk Seri Speaker. Terima kasih. Sebentar. Dalam melaksanakan perbahasan di dalam Dewan Yang Mulia ini, dua peraturan amat jelas. Peraturan 36 dan juga peraturan 37. Saya hanya akan buat keputusan bila Yang Berhormat membangun dan mencelah di bawah peraturan 37, satu ataupun dua. Jadi apa Yang Berhormat telah bangkitkan terlebih dahulu, Yang Berhormat Putrajaya, bahagian mana? Saya kena jelas yang itu dulu. Peraturan berkaitan dengan bersakit-sakit hati. Tak, maksud saya perkataan mana? Perkataan yang katakan kalau orang Melayu buat merompak dan sebagainya boleh. Itu secara keseluruhan, bukan saja kami dalam Dewan, di luar sana pun terkesan. Ini memberi kesan pada imej sebuah ataupun sesuatu kaum itu sendiri. Jadi saya mohon, dalam konteks ini saya mohon Datuk Seri Speaker supaya Hulu Langat secara hormatnya tarik balik supaya perkara ini tak jadikan polemik di luar sana. Terima kasih. Baik, Yang Berhormat, apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Putrajaya dalam perbahasan untuk menentukan keputusan orang yang menentu di sini, bahagian mana saya telah mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat. Jadi saya terpaksa merujuk balik kepada peraturan 36. Baik ya? 36 10. Yang Berhormat boleh bacakan. Ya. Kalau dalam itu sendiri apa yang diunggapkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat, ya, menyebabkan sakit hati atau menimbulkan senario di mana salah seorang atau sebahagian daripada Yang Berhormat terkilan dan perkara itu telah dibangkitkan dalam peraturan 37, saya akan membuat keputusan. Jadi Yang Berhormat, dalam pertimbangan sebagai hakim di dalam ini, unggapan
menunjukkan sesuatu ras di dalam negara yang boleh menimbulkan ketidakselesaan baik di dalam ataupun di luar adalah sesuatu yang tidak wajar. Jadi yang berhormat Ulu Langat, saya perintahkan untuk tarik apa yang berhormat nyatakan berkaitan ras Islam dan agama Islam tersebut. Yang berhormat Ulu Langat, sila bangun. Speaker. Sebab dalam kempen pilihan raya, kawan-kawan kita sebelah sana tu, Yang berhormat, segelintir lah, segelintir. Yang berhormat. Sekejap lah sebelum saya nak tarik balik tu. Saya nak tarik dah ni. Yang Saya nak berhormat. tarik. Yang berhormat, Ya. faham apa yang saya Faham, saya faham. Sebentar. Ya. Peraturan 42 menyatakan bila pengerusi bercakap, yang berhormat dengar. Baik, dengar ya. Dengar. Usulannya, perintah saya untuk menarik sedemikian. Saya tidak minta yang berhormat untuk memberi penjelasan. Faham? Faham. Dan dengan itu, yang berhormat tarik balik. Ya, saya tarik balik. Cuma segelintir. Dan saya berasa kesal sebab kawan-kawan sebelah sana tu, Yang berhormat. semasa kempen di Negeri Sembilan, Yang berhormat. Melayu, Islam. Hari ini kita bahaskan persoalan Yang berhormat, sebagai pengerusi ada saya minta yang berhormat menjelaskan? Tak ada kan? Sebagai ahli, saya ada hak untuk menjawab. Sebab saya koram, saya ahli mesyuarat. Yang berhormat, Ya, saya. yang memutuskan saya. Betul, saya juga ada hak, Speaker. Yang menentukan hak yang berhormat, saya. Dalam buku peraturan ada, saya untuk menjawab. Tak ada yang berhormat, buka lah buku biru ni. Yang mana satu? Tidak ada. Jadi yang berhormat, saya tidak minta yang berhormat untuk menjelaskan. Saya hanya perintahkan menarik balik berkaitan isu ras dan agama. Itu keputusan saya. Saya menanti keputusan yang berhormat untuk tarik balik sebagai rekod di dalam Ya, segelintir orang Melayu dan juga orang Islam. masih juga Ya. melibatkan rais. Segelintir. Ya, segelintir. Baik. Sebab disebutkan dalam laporan RCI ni, Perdana Yang Menteri, berhormat. Perdana Menteri pada masa itu Melayu Islam. Arahan saya Menteri jelas. Melayu Yang Islam. Timbalan Menteri Melayu dan Islam. Yang berhormat. Pengurusi tabung Arahan haji pun saya jelas. Melayu dan Islam. Satu, Ya, saya tarik balik tapi saya nak perbetulkan Dua. bukan keseluruhan tapi segelintir tiga Melayu yang dan Islam. berhormat. Kalau saya putuskan tiga, saya akan jatuh hukum dan perintah yang berhormat keluar. Tarik balik atau tidak? Saya tarik balik cuma saya perbetulkan segelintir. Duduk yang berhormat. Okey. Sebelum saya jatuh perintah. Dalam otak saya mikirkan bukan satu hari. Jadi saya yang berhormat dan yang berhormat yang lain. Ingat ya, 36 dan 37. Yang berhormat, Ulu Langat, sekali lagi yang berhormat bangkitkan isu-isu yang menyebabkan rasa tidak senang kaum-kaum di dalam Dewan ini dan di luar, saya tidak teragak. Baik, teruskan. Yang berhormat, saya tambahkan masa yang telah diambil. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih. Saya percaya majoriti rakyat sudah bijak dan dapat menilai. Ada orang yang mempolarkan propaganda yang sempit dan realitinya pada hari ini kerajaan yang bertanggungjawab akan mengambil tindakan kepada siapa pun yang melakukan kesalahan dan juga rasuah yang telah dilakukan. Terima kasih. Tahniah juga kepada kabinet yang sebulat suara untuk mengambil keputusan membentangkan dalam sidang ini dan membawa hal ini untuk diangkat ke atas. Speaker, boleh Saya speaker mohon nak tanya untuk- lagi Gombak, boleh tak speaker? Gombak nak tanya sikit Gombak. Sebab masa taklimat daripada menteri Yang tadi, ya. Masa Gombak benar atau tidak? Boleh, kalau boleh satu last. Satu Direct minit. soalannya. 1 minit. Sebab saya dengar tadi, bila menteri sebut tadi, dia kata, masa kempen dekat Negeri Sembilan ni, ada yang sebut, dia kata masa zaman Pakatan Harapan perintah dulu, dia kata ada jual aset. Dan aset tu pula jual pada Cina. Jual pada Cina. Jadi saya nak tanya Gombak ni, betul ke ada aset daripada tabung haji ni yang dijual kepada Cina? Terima kasih speaker. Terima kasih Gombak. Terima kasih. Saya rasa saya tidak perlu mengulang apa yang disebut oleh menteri dan juga ulasan daripada Sekijang tadi.
bahawa jelas dalam laporan ini ia adalah milik penuh kerajaan yang mampu diuruskan dan mampu telah memulihkan tabung haji dalam keadaan ataupun track yang betul. Maknanya itu hanyalah fitnah, malahan orang yang memfitnah itu pun saya rasa telah dikenakan tindakan saman, dan marilah kita mengelakkan fitnah kerana fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Terima kasih Timbalan Speaker. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.